Musim-musim panas macam sekarang ni, mestilah kipas yang korang kena cari. Kipas ni selain daripada boleh macam ni, korang boleh kepak kepala dia sampailah dia mendongak macam tu. So korang boleh gantungkan dekat diri korang dengan tali lanyard yang bagi, letak dekat tepi kiri kanan ni, and then dia akan tembak ke muka. Dia ada juga function untuk menyejukkan ni, cooling ni. Korang onkan saja, tekan sekali button on, dia akan onkan dia punya kipas. Kemudian korang boleh adjust level dia, tekan button on juga, tekan 1 jadi 25, lepas tu 50, lepas tu 75 sampailah ke 100. Kalau nak onkan dia punya sejuk dekat flag ni, tekan aja button ice ni. Tekan button ice lama-lama, dia akan keluar lambang warna hijau macam ni. So, dia akan menyejukkan flag kat depan ni, dan angin yang keluar tu lebih sejuk daripada yang biasa. Dan apa yang menarik dekat kipas ni adalah kalau korang tekan button on ni 2 kali, akan keluar lampu suluh macam ni ha. Mantap. Dalam satu benda ni ada beberapa benda yang korang boleh gunakan. Kipas boleh, sejukkan pun boleh, lampu pun boleh juga. Nice. Ada beberapa warna yang korang boleh pilih. Tekan baik kuning sekarang, lepas tu boleh terus check out. Nyaman.